Alright guys. Okay guys, so hari ni semua datang sekaligus. Kursi datang, meja datang, skylift datang. Kita dah nak naik signboard kita dah. So aircon dah siap, dah settle. Nampak signboard kita nampak? Sekali sikit, signboard kita nampak? Seza. So dia akan naik atas. Boleh? Boleh tak? Boleh. 40 ni. Okay, meja. Pas. Dah. Jaga tadi. Settle. Meja dah sampai. So kita tunggulah. Nanti kita nak naik signboard pula. Ciao. So sekarang datang pula freezer, chiller kita sampai semua baru kita beli nampak. Semua datang baru punya kita ambil. So dah sampai, kita ada 2 chiller 1 pintu, 1 chiller 2 pintu dengan freezer. So semua kita beli baru punya sebab kita tak nak ada berlaku kerosakan masa operasi apa. So insyaAllah benda ni akan berjalan dengan lancar lah. Alright. So itu dia. Jangan lupa 2 hari bulan 10 2025 hari Khamis kita akan start beroperasi grand opening kita orang. Alright. Okey. Tepi cashier. Sebelah toilet tu, tepi cashier sebelah toilet dekat store tu. Kita beli baru kita unboxing sekarang pak. Baru bukan second. Kita tak beli barang second. Kita pastikan barang ni tahan, nak pakai lama So nak berapa pun kita pakai ni unboxing pak. Oi. Barang baru guys. Semua baru. Kita unboxing sekarang. Kita Jun. Mantap. Ya, semua bersemangat tak? Sebab barang baru diorang seronok nak guna. Diorang susah nak menjahanamkan. So insyaAllah kita akan bertahan dekat sini. At least kita akan ada di sini 2 tahun. Kalau bertahan lama, kita akan tambah lagi lah. Perjalanan kita mungkin jauh lagi. InsyaAllah, doakanlah dalam masa 2 tahun ni kita akan berjalan dengan lancar. Alright, itu saja.